strong. Die, die, ego, darling, darling, let's go. Die, die, ego, darling, darling, let's go. Okay, check one two. Hai. Halo. Halo, apa khabar di sana? Hai. Okay, DJ. Ya. Tengok DJ, berapa mata yang memandang DJ pada ketika ini? Berapa dengar? Berapa? 80. Berapa DJ? 180. 180. I believe, 'cause you know what it takes to be living my dream at the top of your game. Okey, yang setia bersama kami. Okey, kita sebenarnya dalam rancangan Kano Misorita, episod yang keberapa DJ? Kita sudah pun ke episod yang 32 kali. Ya. Sudah udara kah tu? Ya, sudah buka dia kan? Okey, Ya. sebenarnya kami ni saya DJ Joy dan rakan saya ni DJ. Kami ni menggantikan DJ Mejo dan juga Tantiana sebab ada tugasan lain mereka. Jadi special edition ni DJ minggu ni. Ya, minggu ni apa yang kita nak apa orang kata bercerita ni, Kano Misorita ni. Okey, kita cuba untuk bawakan kepada pendengar-pendengar setia live TikTok di Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Betul, Sabah. ya. Untuk edisi kali ini kita cuba bercerita kepada anda semua berkenaan dengan topik hangat. Yang itu apa tu? Apa dia? Apa tu? Tak payah kita cerita dah sebenarnya kan DJ kan. Memang orang kata ni menjadi satu fenomena demam ni. Asal benda ni datangnya, diorang ni akan demam. Itu demam Piala Dunia. Okey, kita ada 230 mata yang bersama-sama kami pada petang ni. Terima kasih kepada semua. Terima kasih. Pendengar setia Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sabah, sudi meluangkan sedikit masa bersama-sama kami, DJ Ijoy dan juga saya sendiri DJ. DJ. Okey, boleh juga kita like, kita share dulu supaya lebih ramai dapat sama-sama kita orang kata bercerita pada petang ini. Kita akan DJ menyentuh satu topik yang cukup menarik ataupun cerita yang cukup menarik yang sedang demam di seluruh dunia, iaitu Piala Dunia. Okey, DJ. Okey, Ijoy. Boleh mulakan. Okey, untuk pembukaan kita lah kan DJ kan. Okey. Sebenarnya kan DJ, Piala Dunia 2026 ni kan DJ, untuk kita bershare dengan kita punya pendengar-pendengar kita, penonton kita ni. Okey. Pada 2026 ni DJ, berapa negara yang akan terlibat sebagai tuan rumah ni? Boleh DJ kongsikan? Kalau saya ingat 2022 sebanyak 32 negara ataupun 32 pasukan yang mengikuti ataupun menyertai pertandingan Piala Dunia ni? Dunia, betul. Okey. Dan kali ni saya rasa kalau pada tahun ni kita kalau baca fakta yang kita ada di sini, jumlah pasukan yang terlibat dengan pada tahun 2022 dengan 2026 ni berbeza. Betul. Jumlahnya telah meningkat. Pada tahun 2022 ni sebanyak 32 negara. 32 pasukan. Betul. Tetapi pada tahun 2026 ni kita ada sebanyak 48 pasukan DJ. Ramai Ramai kan? Okey, saya dah tentulah ada yang saya baca sini komen di sini kan DJ pasukan mana kan? Saya dah tentulah pasukan mana DJ kalau baju saya pakai ni. Baju Argentina. Messi kan? Ya, Argentina. Okey, DJ pula daripada pasukan mana? Saya sebetulnya tiada pasukan yang saya semua pasukan saya minat sebenarnya. Saya minat Jerman, saya minat Itali, saya minat France, saya minat Brazil. Untuk Asia pula saya lebih kepada Jepun ataupun Korea Selatan. Tapi untuk kali ini mungkin
kalau orang tanya saya minat apa, mungkin saya akan cuba pilih Brazil lah. Oh, so Brazil lah Brazil. Okey. Okay, kita tengok DJ dulu. Kalau ada komen-komen yang boleh kita baca. Okey, mungkin kita boleh tanya dengan kita punya para pendengar kita ataupun yang melihat kita secara live ini, apakah kumpulan yang mereka, apa pasukan mereka sokong, boleh juga, sebab saya difahamkan memang orang kata demam ni melanda setiap orang lah. Saya tengok kadang-kadang siarannya ada di awal pagi. Jadi orang kata suasana tu nampak apa ni meriahnya kan. Kalau kita pergi di kedai-kedai pun kan DJ kan. Okey, kalau ada perlawanan bola tu, DJ sendiri macam mana lah? DJ suka tengok macam mana keadaan tu, di rumah ke ataupun di mana? Kalau saya lebih kepada tengok dengan kawan. Kalau tengok dengan kawan, kalau tengok sendiri tu, kalau sudah macam malam ataupun subuh, mungkin kita boleh tengok sendirilah di rumah kan. Tapi kalau contoh kita mau lebih meriah, mau lepak-lepak dengan kawan, mau bersuka ataupun macam kita, kalau macam contoh saya dengan Abang Ijai kan, kita tengok di tempat kedai mamak contoh lah. Pertama sekali memang kalau pasukan yang kita yang Kita minat tu. menjaringkan gol, sudah tentu kita akan teriak sana sini kan. Jadi itulah merasakan keramaian ataupun memeriahkan suasana bersama dengan kawan-kawan ataupun dengan orang-orang lain lah. Betul-betul lah. Tapi kan, okey, anda pula macam mana? Okey, boleh berkongsi cerita bersama-sama kita pada petang ini. Okey, apa cara, macam mana yang anda suka? Ada, saya difahamkan kan DJ, ada juga yang sampai beli TV baru. Dia kata TV di rumah ni kecil, dia cakap. Jadi diorang pergi beli TV besar, sebab apabila tengok nanti di perlawanan itu nampak lebih besar kan, lebih luas. Jadi okey DJ, sementara kita banyak lagi kita nak berkongsi dan bercerita, sambil-sambil kita akan bersama-sama bertanya dengan kita punya pendengar ataupun yang penonton kita di sini. Boleh DJ kita putarkan satu lagu, orang kata lagu yang pembukaan tu ada ke je? Pembukaan lagu ni pembukaan. masa perasmian baru-baru ni, pembukaan perasmian tu. Okay. Kita bagi semangat tu. Tapi sebelum tu mungkin kita mau tengok, tanya dulu kita punya penonton-penonton, adakah lagu-lagu yang mereka request ke apakah? Daripada Edelweiss, boleh saya request lagu Jungkook Dreamers? Boleh DJ kan? Nanti kita akan pasang. Tapi sebelum tu kita dengarkan dulu apa lagu DJ? Pembukaan World Cup edisi 2026. You belong, you've been this brave all along. What broke you once made you strong. Die, die, ego, darling, let's go. Die, die, ego, darling, let's go. And lows, all the tears and the pain. You've been there through it all, been through it all, just do it again. Now you got to believe, I believe, cause you know what it takes to be living my dream at the top of your game. Feel it, got everything you need it, now bring it like you need it, just like you need it. It's contagious, you know. And it never fails. No, no. No one's getting tired. I know. You got that fire. Hey, yo, keep me a little higher. Let's go, let's go, let's go. Hey, yo. Hey, yo. We've taken all that our hearts can hold. We can't hold on to the past no more. The dirt and the tears we may go. We are more than flesh and bones. All the highs and lows, all the tears and the pain. You've been there through it all, been through it all. Just do it again.
Now you got to believe, I believe, cause you know what it takes to be living my dream at the top of your game. Feel it, got everything you need it. Now bring it like you need it, just like you need it. Dale, olvídalo que vale. Verás como tú sabes, como tú sabes. Pele, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo, El vive Iniesta, Beckham y Kaká. Messi, Mbappé, Salah, Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, US, England, Germany, France, South Africa, España, México, Japan, Korea, Netherlands. Oh, eh, oh, eh. Eh, oh, eh. Oh, eh, oh, eh. Eh, oh, eh. From the day You were born, here in this place, you belong. You've been disgraced all along. What broke you once made you strong. die, die, Eco, dale, ale, let's go. 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 Okey, itulah DJ. Itu lagu pembukaan Lagu dia. pembukaan. Masa yang 2026 ni. Ya betul. Okey. Ataupun boleh kita panggil official video ataupun official lagu. Lagu khas untuk kepada kita punya yang setia bersama dengan Kanau Misorita kita ni. Okey, yang baru saja masuk, yang baru saja bersama-sama kami, nampak kami berdua, saya DJ Ijoy dan ini rakan saya DJ. Memang nama dia DJ. Okey, kami ni dalam orang kata Kanau minggu ni dia ada special sikit, iaitu specialnya kita bersama dengan topik-topik demam yang sedang melanda dunia sekarang ini, iaitu demam Piala Dunia. Okey, kepada yang setia bersama kami, teruskan bersama kami sehingga ke akhir kita punya rancangan kita ni selama 1 jam bersama-sama, dan boleh juga lagi share-share dulu je. Betul, Share-share, like dulu, kasih kongsi-kongsi. Petang ni guys, kita santai-santai saja. Kita ada pemain ni import ni daripada Brazil ni. Ini rakan saya di Brazil. Okey, boleh juga sambil-sambil itu kepada semua yang ada di sini. Okey, boleh juga komen pasukan mana yang anda minat dan kenapa anda minat pasukan tu. Boleh kita share. Kita sharing-sharing petang ni. Macam saya dah tentu tuan-tuan dan puan-puan pendengar kita. Okey, saya memang Brazil. Berapa? Sorry. Saya Argentina. Nak tahu kenapa saya suka Argentina, nanti saya ceritalah. Okey. Ya, teruskan DJ. Okey. Mungkin kita boleh berkongsi lagi DJ. Rekod mengenai baca-baca dulu komen. Okey, baca komen. Ada? Mungkin kita terlepaskan sebab maklumlah DJ kita terlalu orang kata excited ni kan sebab Piala Dunia ni, demam Piala Dunia ni. Ada List Dreamers. Okey, apa dia? Apa ni? Dream ni RIP ni. Yang baju sebelah tu Retika main bola. Jangan kata saya sebelah sana ke sebelah sini. Kalau saya dulu wakil tu. Saya bola terror ni. Okey, kita baca komen lagi. Siapa lagi ni? Apa dia bagi tahu ni? Ijoy lah. Ahmad As. Okey. Ijoy lah. Okey. Dia biasa jadi jurulatih jatuh. Betul tengok. Dulu saya pemain. Lepas tu saya jadi jurulatih. Lagi daripada ADR. Sebab Messi ya? Sebab Messi pilih Argentina. Messi ya. Sebab Okey, dalam segmen khas kita sekali lagi yang baru saja masuk kita punya live TikTok di Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sabah ni, kita bersama dengan topik yang kita bawa pada petang ini, iaitu demam Piala Dunia. Boleh kita berkongsi-kongsi sedikit. Bila ke Piala Dunia ni diperkenalkan ni? Mungkin semua nak tahu ni DJ. Mungkin ada yang tahu bilakah? Okey, bilakah? Kalau Okey, siapa yang tahu? Kalau boleh jawab, Abang Ijoy bagi apa? Bagi hadiah. Boleh. Okey, bilakah Piala Dunia pertama diadakan, pada tahun bila? Pada tahun bila? Cepat. Okey, kita sambil-sambil kita berkongsi, kita tanya-tanya soalan-soalan. Kan? Bilakah Piala Dunia pertama diadakan, pada tahun bila Tahun bila Okey, ada yang dapat? Okey, kalau macam biar saya kasih share lah. Okey, bagi kita. Piala Dunia sebenarnya, Piala Dunia pertama diadakan pada tahun laju. Ada sudah. 1990.
daripada Perlis. Boleh? Mana? Perlis Tahun bila? 1990. 90? Dan juga siapa ni? Pink Winter 1970. Alah, lagi. 1990, Ah. 1930. Macam betul tadi tu. Ya, ada beberapa orang yang betul. Ah. Betul, tahniah. Tahniah. Oh, ini memang dia mengikuti perkembangan orang kata Piala Dunia ni. Nanti selepas rancangan ni boleh terus berhubung dengan DJ Joy lah. Aduh, okey, yang terus bersama-sama kami boleh Okey. kita share lagi je sebab Piala Dunia pertama. Piala Dunia pertama Pada tahun 1930, Mhm. iaitu tuan rumah yang pertama adalah daripada tuan rumah negara Uruguay. Uruguay yang pertama kali Piala Dunia diadakan, berlangsung pada tahun 1930 dan menjadi tuan rumah pada ketika itu adalah daripada pasukan Uruguay, dan juga pasukan Uruguay juga adalah ya betul. Selepas dia menewaskan. menang. Menang. Tuan rumah menang Ya, pada menang ketika itu. selepas menewaskan Argentina. dengan 4-2 di final. Betul. Okey, itulah salah satu yang boleh kita kongsikan kan. Sebab lama ni je, saya sendiri pun kalau 1930 lama sudah ni Piala Dunia ni. Masa tu mungkin sini masih lagi dalam jajahan British lah. Betul lah. Mungkin lah kan. Okey, okey, kita teruskan lagi. Mungkin boleh baca lagi komen. Saya tengok banyak komen-komen yang boleh kita bacakan pada petang ni. Lepas pandang ni. 30. Okay. Roy Labuan hadir. Halo Roy. Hello, hi Roy. Okey, thank you Roy. Thank you kena sudi apa nama ni? Tengah sedih. Roy Labuan. Kenapa tu? Dorang berikan kita datang Labuan. Okey. Dorang attend kita, dorang layan kita. Okey. Terima kasih. Okey, ada lagi je. Tanya bos claim sama Ijoy lah. Nah, nanti claim sama DJ Ijoy ya. Okey, boleh. Klaim sama DJ. Silap sudah mata dorang ni. Apa yang silap tu? Mungkin salah satu silap cakap tadi kan. Harap DJ buka buki untuk bola. Okey, ada. Okey. Tapi buki dalam apa sajalah kita punya permainan. Okey, dan kita share lagi apa yang boleh kita share ataupun kita ada ke permintaan lagu yang Okey, tadi permintaan lagu ada. Si Edelweiss dia bilang boleh pasangkan lagu daripada Jungkook kah? Boleh. Cuba Okey. Kita tunaikan permintaan rakan kita yang berada secara live ini. Okey. Untuk makluman semua, lagu Jungkook dan juga Fahad ni adalah lagu tema Piala Dunia edisi 2022. 2022 Okey, maksudnya yang sebelum ni lah. Okey. Mari kita dengarkan yang berlangsung di Qatar. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Here's to the one that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the one that can imagine, respect, oh yeah. Gather round now, look at me. Respect and love the only way. If you wanna come with me. The door is open every day. This 1+2 rendezvous, all invited. This what we do, how we do. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers.
ونعيش بحب ونتجمع ونخلي صوتنا يملى هالدنيا حب ونتكاتف نرفع وترفرف ونتعاون نصنع ونحقق وما نستسلم نتحدى ونتجاوز كل شدة ونغني بمودة. Look who we are. We are the dreamers that make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. 'Cause we can see it. Let's do the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Let's do the one that can imagine. Respect. Oh yeah. We are the dreamers, we make it happen. Guess we believe it. Okey, hai Kano Misorita, mari bercerita. Okey, yang baru saja kata limpas kata termasuk dalam kita punya live ni. Okey, teruskanlah bersama-sama kami, iaitu saya DJ EJ dan juga DJ dalam segmen yang special kita bawa pada petang ini, iaitu demam Piala Dunia ni. Okey, DJ, kita tadi ada terbaca juga dalam komen-komen yang kita nampak ni, dia kata malam ni DJ susah betul. DJ ada perlawanan ke malam ni DJ? Ada Setiap hari. Setiap hari kan? Dalam peringkat kejuaraan ni setiap hari ada perlawanan. Ya betul. Untuk makluman malam ni. Malam ni. Kumpulan H. Pada 12 tengah malam nanti. Okey. Sepanyol akan menentang. Ini baru ni. Baru Cape Verde. Okey. Pasukan daripada Cape Verde yang akan menentang Sepanyol pada 12 malam nanti dan pukul 3. Pukul 3. Okey. 3 pagi nanti. 3 pagi 3 pagi nanti ikut masa diorang. Kumpulan ataupun tim pasukan daripada Belgium akan menentang Mesir. Negara Mesir. Dan juga pukul 6 pagi pun ada juga. 6 pagi. Okey, sebelum DJ terang lebih panjang kan, 6 pagi tu waktu di negara kita lah. Waktu negara kita. Waktu negara kita. Itu saya cakap tadi tu. Dan untuk makluman kepada semua pendengar-pendengar setia TikTok Penerangan Japan, kita mau bagi tahu semua rancangan Piala Dunia ataupun mana-mana yang mau tengok Piala Dunia bolehlah tengok di RTM TV1 ataupun TV2 kerana pihak RTM ada menyediakan siaran langsung. Betul. Di RTM Klik pun ada kan? RTM Klik pun ada. Ataupun paling senang kalau tiada kepada yang tiada TV tu mungkin boleh tengok di handphone saja, mungkin boleh download MyGov. Apps MyGov kerana sana ada RTM punya siaran. Okey DJ, ada juga saya terbaca ni. Okey, DJ sokong sokong tim mana? Tim mana DJ? Dia jawab. Tim apa DJ? Tim apa? Tunjuk baju sikit je. Baju. Brazil. Memang. Okey DJ, kita sambil-sambil kita cerita pasal Piala Dunia. Okey, tu seperti saya cakap dengan DJ dan juga khasnya kepada kita punya pendengar kita, penonton kita ni. Okey, sebab rancangan kita ni kalau kita saksikan perlawanan ni waktu di Malaysia sendiri kan, negara kita ni ada 6 pagi, 3 pagi. Jadi itulah orang cakap macam mana DJ kita nak mengekalkan kesihatan kita ni sebab kita dah berjaga malam ni. Kan? Pukul 3 ada game, pukul 6 ada game. Jadi macam mana ni kalau DJ sendirilah macam mana nak orang kata memaintainkan tahap kesihatan sebab kesihatan kena jaga juga ni. Macam mana DJ? Kalau saya tidur awal. Tidur awal kan? Tidur awal. Salah satunya memang tidur awal lah. Mungkin dalam jam 7, jam 8 macam tu tidur awal. Mungkin kalau yang mau tengok game yang jam 3 boleh bangun jam 2. Betul. Saya setuju. Dan juga saya rasa semua yang bersama-sama kita pada petang ini pun begitulah sebab siaran mungkin pukul 3 pagi kita mungkin boleh tidur awal dan kita bangunlah
menyaksikan tim mana yang kita suka kan, pasukan mana. Kalau pukul 6 pagi, 6 pagi lah kita bangun kan. Tiga-tiga tanpa kita menjejaskan kesihatan kita. Okey je. Unify pun ada, betul. Betul Jen. Di Unify pun ada. Kalau yang tiada RTL apa tu Unify pun ada. Unify ada menyediakan platform untuk kita menonton siaran secara langsung daripada handphone ataupun TV anda. Okey, fakta menarik yang kita boleh kongsi. Okey, kita kongsi. Silakan DJ. Okey, untuk kali ini kita ada, untuk kejohanan kita pada kali ini edisi 2026, kita ada pemain termuda. Okey. Pemain termuda iaitu Gilberto Mora yang daripada Mexico. Ya, dia memecahkan rekod sebagai pemain termuda kejohanan pada usia 17 tahun. 17 tahun. Kalau saya dulu masih memikirkan macam mana mau lulus SPM. Kan? Dan ini dia sudah beraksi. 17 tahun dah beraksi di satu orang kata perlawanan yang besar, kejohanan yang cukup besar. Okey. Dunia. Okey, apa yang kita boleh kongsikan di sini, DJ? Tadi kita ada pemain termuda kan? Pemain termuda, lepas tu sekarang kita ada pula pemain tertua. Jangan. Pada edisi tu. Dia yang muda, dia yang tertua juga. Okey, faham. Penjaga gol Scotland ataupun dikenali sebagai Craig Gordon. Kekal kebal beraksi di pentas tertinggi pada usia 43 tahun. Kalau tadi 17 tahun. Sekarang ini 43 tahun. 43 tahun. 43 tahun. Okey lagi ya. Masih kuat berlari lagi. Masih berlari. Masih boleh lagi. Okey. Dan mungkin kita boleh tanya DJ, kita punya pendengar kita atau penonton kita ni. Apa lagi daripada Jen dia bilang di sini. Apa lagi? DJ, kita baca komen. Ada pemain import Terengganu juga main di World Cup kali ini. Siapa? Adakah? Cuba share dulu. Mana tahu kami ini tidak tahu apa. Ada pemain import Terengganu juga main di World Cup kali ini. Permainan dari Terengganu? Ya. Okey. Ada. Okey, ini daripada kita punya yang bersama-sama kita petang ini. Okey, kita mungkin boleh bersharing-sharing petang ni. Ya. Jen, adakah Jen? Kalau tidak kongsikan bersama-sama kami. Mungkin pendengar juga. DJ, ini masalah ni. Cadang dulu buang apa ada di Sabah ni. Saya mau pergi keluar tim kita kat sokong kalah. Ini gua apa ada Joy? Gua. Okey. Okey, ada ni je di negara yang ditewaskan oleh Jerman. Negara yang ditewaskan oleh Jerman. Negara yang ditewaskan oleh Jerman semalam, apa sudah tu dia punya. Okey, apa je? Apa? Betul siapa? Kokov kah? Kokov Okey. Ada? Ada, kejap. Sambil kita tengok komen-komen sambil tu. Okey. Okey. Boleh baca komen sambil tu? Sementara kita masih lagi mungkin ada pasangkan lagu. Pasang lagu sikit. Pasang lagu yang pernah dipopularkan oleh Shakira pada 2014. 2004. Lama dah ni, lama sudah. Lama sudah ni. Kalau tidak silap saya masa tu Shakira ni dia berkenalan dengan laki dia masa tu di sana. So sama-sama kita dengarkan lagu. Apa lagunya je? La 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 kata dia. Tadi la la la. Tidak yang ni. Oh ini Waka waka. Waka waka. Waka waka. Choosing your battles, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The
pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, Tamina, mina, sangalewa, 'cause this is Africa. Tamina, mina, waka, waka, Tamina, mina, sangalewa, this time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, waka, waka, Tamina, mina, sangalewa. Anawa, Tamina, mina, waka, waka, Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie mama, from A to Z. My sisters all on my journey, biggie, biggie mama, from east to west. My tea, waka, waka, my waka, waka, my Tongue is in summer, Zimbabwe, 'cause this is Africa. Tamina, mina, waka, waka, Tamina, mina, sangalewa. Anawa, Tamina, mina, waka, waka, Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tango, tango, Tamina, mina, sangalewa. Anawa, tango, tango, Tamina, mina, sangalewa. Anawa, this time for Africa. This time for Africa. We're all Africa. We're all Africa. Okey, waka waka waka. Je. Waka waka. Tahun bila je lagu tu? 2000? 2010. 2014 2010. 2010. 2010. Okey, Jack. Mungkin kita boleh baca-baca komen dulu ataupun yang baru masuk kita punya live. Okey. Hai, selamat datang. Okey, bersama DJ Ije dan juga DJ dan DJ dalam segmen Kanau Misorita kita ni, edisi Piala Dunia. 202. Okey, tadi DJ dah kongsikan tahun Piala Dunia tahun bila kan? 1930. Okey, lepas tu Brazil ialah raja Piala Dunia. Kenapa ni Brazil Piala Raja Dunia? Sebab Brazil kan DJ Brazil kan. Okey, kenapa dia digelarkan Piala Dunia ni, Raja Piala Dunia? Sebab kenapa dia digelar Raja Piala Dunia, kerana Brazil ni dia sudah mendapat 5 kali juara. 5 kali juara. Wow, 5 kali. Sepanjang Piala Dunia, sejak Piala Dunia ni diadakan daripada 1930 sampailah 2022. Brazil ni sudah 5 kali bergelar juara. Sebab itulah dia digelarkan Raja Piala Dunia. Okey, kita berkongsi dalam kanal Misorita kita. Kita bercerita-cerita petang ni. Okey, saya difahamkan ni piala asal trofi asal Piala Dunia ni pernah dicuri. Macam mana tu? Kenapa? Ya, pernah dicuri ni sebenarnya. Mungkin ramai yang tidak tahu kan? Piala trofi asal Piala Dunia pernah dicuri, iaitu pada tahun 1966. Pernah dicuri. Yang hilangnya di mana ni je ni? Di England Okay. Mungkin kita berkongsi sikit. Trofi Jules Rimet hilang di England sebelum kejohanan bermula. Dan pada akhirnya ia ditemui oleh seekor anjing. Anjing yang jumpa. Yang di bawah semak dia. Dia itu anjing tu bernama Pickles. Pickles Pickles anjing tu yang anjing tu bernama Okey, ini Pickles. salah satu orang kata cerita yang kita boleh share mengenai Piala Dunia. Banyak yang terjadi dalam perlawanan Piala Dunia ni. Trofi dia kena curi. Okey, dan mungkin kita teruskan dengan kita punya laman kita mungkin ada
DJ boleh kita baca komen-komen daripada pendengar-penonton setia kita. Daripada HJ. Mantaplah DJ jadi DJ. Oh, aja. Sebab dia Piala Dunia ni kita import khas. Okey, sebelum ni kita bersama dengan DJ Tantiana dan juga DJ Mejo. Betul. Tapi dalam edisi khas Piala Dunia ni, ya, pemain-pemain daripada Argentina dan juga Brazil akan bersama-sama anda semua. Pukul 4 nanti. Okey, teruskan bersama kami sehingga jam pukul DJ. 4 petang nanti. Okey, DJ. Salam dari Sarawak. Hai Amy. Salam dari Sarawak. Hai Emi dari Sarawak. Salam dari KL. Hai Hikmah. Hai Hikmah. Okey, bersama-sama kita petang Brazil ni. hadir. Hai Brazil. Okey, mana Brazil Argentina mana? Yang sama-sama pasukan dengan saya. Argentina ada. Tapi tahun ini tim akan menang Germany. Okey, kenapa Germany? Share kan kenapa Germany? Mentang-mentang Germany ni sudah belasah Curacao 7-1. Tapi kita nak tahu juga kenapa dia kata je kan Germany. Okey. Okey, dan boleh kita share lagi dalam kanal kita ni, je apa yang boleh kita share lagi? Okey, kad merah terpantas dalam sejarah Piala Dunia. Kenapa ni je? Pernah juga. Ini kenapa ni? Pernah juga pemain Uruguay Jose Batista dibuang padang selepas hanya 56 saat pada Piala Dunia 1986. 86. Bayangkan Okey. Abang Joy, masa mula game referee Tiup. pit 56 saat dia kad merah. Kad merah. Ui, belum 1 minit lagi tu. 1 minit, 1 minit cepat. 6 saat. Nah, cepat kan? Cepat. Oh, cepat. Tengok tu. Itu dah 56 saat. Betul. Belum 1 minit lagi. Belum 1 minit lagi kan? 1 minit lagi. Okey, macam mana lah tu kan? Cepatnya belum 1 minit lagi dah kena kad merah. Tapi itu yang antara yang kad terpantas di dalam sejarah Piala Dunia. Okey, dan Orang boleh kita sharekan lagi kepada Okey, semua. dalam kejohanan Piala Dunia bola sepak ni, sudah tentu kita akan tengok siapakah penjaring terbanyak. Okey, betul. Adakah Cristiano Ronaldo? Okey. Adakah Lionel Messi? Okey. Adakah siapa? Zidane? Okey, mungkin mungkin kita boleh tanya je. Boleh komen siapakah pemain paling banyak gol dalam sejarah Piala Dunia? Kita serahkan ataupun kita balikkan kepada kita punya penonton setia kita di live TikTok Japan Sabah ni. Boleh? Sebab Argentina akan kalah awal. Kenapa ni? Je. Boleh baca je? Benar. Okey, kita baca dulu. Mungkin ada muzik-muzik latar sikit je. Boleh kita muzik-muzik slow sikit yang pelan-pelan je. Supaya orang kata semangat Piala Dunia ni, kita selama 1 jam ni kita cerita pasal Piala Dunia je. Okey. Mau tahu kah? Mau. Okey. Ini Shakira, RIP. we are ready. We are ready. Kenapa We are Jerman ready. menang? We are ready. Kami We're mau tahu ready. juga. We're ready. We are ready. We are Daripada ready. Jen, We are ready. DJ dulu ada sotong yang meneka untuk Piala Dunia. Agak-agak tahun ni ada binatang apa? Okey. Abang Ijo ingat kah masa 2022, masa 2018 kita ada satu sotong. Ya. Sotong ni contohlah contoh tim Jepun lawan tim Jerman. Okey. Jepun, Jerman Lepas tu dia akan lepaskan Sotong tu? Sotong ni. Okey. Sotong ni akan pilih tim mana yang menang. Oh, Dan ya. secara kebetulannya Okey. pada keesokan hari tim yang sotong pilih itu menang. Memang menang Ya. kan? Jadi pertanyaannya daripada kita punya pendengar kita ni, penonton kita, apa maksudnya? Ada lagi? Ada lagi. Itu kurang pasti. Kurang pasti Kita kena tanya sama ada sotong tu masih hidup ataupun tidak. Ataupun sudah dibuat lauk okey. Buat sushi. Okey, sushi sudah kan? Okey, terima kasih. Okey, apa lagi komen yang boleh kita Sebab kongsikan? daripada ADR sebab Argentina akan kalah awal. Argentina akan kawal awal Kalah awal. Oh, dah maksudnya saya akan tukar jersey saya lah. Macam ni kan baju ni, je. Kena cari yang lain lah. Betul. Okey. Cara lain. Okey, terima kasih kepada semua yang masih setia ada bersama tadi kami. daripada Okey. Ahmad Miroslav Klose. Betul. Miroslav Klose. Iaitu seorang pemain daripada Germany yang paling banyak gol dalam sejarah. penjaring gol terbanyak Piala Dunia. Oh, siapa yang bagi tahu tadi tu? Ahmad. Pandai betul lah. Ahmad. Oh, Ahmad, Ahmad. betul. Tanya Ahmad. Oh, ngam lah Ahmad. Memang Tahu ngam. betul-betul kah ataupun ChatGPT? Okey, betul kan? Yang Ahmad bagi tadi. Sebanyak 16 gol yang diciptakan oleh beliau.
maksud 16 gol ni dia accumulate dapat daripada setiap edisi. Contoh 2010 3 gol, 2014 5 gol. Dia kumpul-kumpul jadilah 16. Untuk macam kalau Lionel Messi macam 13 ke 14 macam itulah. Macam tu kan. Miroslav Klose adalah penjaring terbanyak Betul? pada Terbanyak. ketika inilah. Wah, Belum lagi dikalahkan. Ini memang teman setia Piala Dunia ni. Daripada tahun bila memang dia dah orang kata apa menyaksikan perlawanan Piala Dunia ni. Okey, ada komen lagi yang boleh kita baca Ada ataupun unsur mistik. Ya, Okey, betul. Okey, saya sebenarnya nak kongsi lalas ni. Okey, sebab DJ ni kan dia ni Brazil lagi. Saya ada terbaca dalam satu apa ni lah kan dia apa artikel ni apa tu di surat khabar ke apa saya terbaca ni. Ya, daripada Brazil sendiri ni bomo dakwa makhluk asing bakal colek pemain ketika aksi Brazil lawan Scotland. Macam mana tu je? Dia ramalkan ni. Ada makhluk asing ni. Tengok kan. Tengok tu sampai ramalan yang begitu sekali. Macam mana? Kalau je macam mana? Brazil. Macam mana? Ataupun komen yang ada di sini. Macam mana tu? Betul ke tu? Makhluk asing nak colek ni pemain ni. Macam berita ni kita dengar ni. Pasal Piala Dunia ni. Ada mistik, ada makhluk asing. Ada yang apa ni macam bagi bola tu dia tepis keluar lah kan. Macam itulah sekali. Tapi apa pun kita akan saksikan lah sebab ini satu pertandingan yang memang kita perlawanan Piala Dunia ni memang kita nantikan sebab dia bukan ada tiap-tiap tahun ataupun tiap-tiap bulan kan je. Dia 4 tahun sekali. Betul je? Betul. 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Okey je. Ada komen apa lagi? Ada lagi. Dia bilang sini Jepun bah daripada Muhammad Tahir. Terbelit-belit DJ. Terbelit-belit je. First time jadi DJ terbelit-belit je. Okey, mana dengar ni? Okey, maksudnya siapa yang main ni? Ahmad Okey. Tak saya nak ada keratan akhbar dia. Apa tu? Yang pasal makhluk asing nak colek ni. Masih lagi? Tak ada sebab ada cerita. Sebab saya pun cerita yang saya nampak lah yang dengarkan. Ada tu di akhbar saya ada nampak tu. Ya. Tapi mungkin biasalah kan diorang ni tak dicerita kali kan agaknya. Diorang pandai-pandai ke masuk ke makhluk asing lah apa. Okey, apa lagi? Ada komen lagi? Boleh kita share-sharekan ke kami? Joy. Okey, hai. Jangan lupa beli jersey ori. Ya, Oi. kita support. Mana lagi kau dengar tu Joy lah. Mana lagi kau dengar tu? Itulah tadi tu yang makhluk asing tu. Bikin ada burung boleh klik siapa juara. Okey. Macam mana tu je? Burung pula dia pakai burung. Itu hari sotong. Sotong, burung. Burung. Macam-macam dorang ni. Macam-macam. Okey. Apa lagi? Kita boleh share-sharekan lagi? Mungkin kita boleh tanya kepada penonton kita yang dah masih setia bersama kami ni. Kenapa Piala Dunia ni kan dia dijadikan acara sukan yang terbesar di dunia? Ya, kenapa? Kenapa dia? Kenapa? Yalah banyak je kan sukan lain-lain kan. Ya, tapi Piala Dunia ni dia jadi sukan yang terbesar di dunia kan. Kenapa tu? Agak-agak kenapa kenapa agaknya? Okey. Kalau Abang Zul, dari Abang Zul? Abang Zul kenapa? Kenapa? Abang Zul kenapa? Sebab Piala Dunia ni kan kalau ikut saya punya dululah daripada kecil kan sampai saya sekolah, sebab dia jadi best ni sukan ni orang tunggu perlawan Piala Dunia tunggu sebab dia macam saya cakap je, dia bukan tiap-tiap tahun. betul. Dia lama nak kita tunggu. 4 tahun baru ada. Dan jadi bila kita berjaga malam tu kan pukul 3, pukul 6 kita bangun, time itulah baru kita berjaga 4 tahun sekali tu. Ya, betul. Yang saya tahu lah. Jadi mungkin pendengar kita ada dia punya jawapannya. Kenapa? Kalau bagi saya mungkin Bagi DJ sendiri. sebab acara sukan ni kenapa dia dianggap paling besar di dunia. Sebab almost ataupun hampir seluruh negara, hampir 200 negara cuba untuk melayakkan diri ke masuk dalam tu. Betul. Masuk 200 negara ni. 200 negara. Semua nak masuk. Betul. Termasuklah negara kita Malaysia, tapi betul malangnya lah. negara kita Malaysia belum cukup layak untuk masuk untuk masuk bertanding. Betul. Okey. Patutlah. Yalah betul lah juga kan, bukan 1-2 negara ataupun puluh-puluh, 200 negara. Okey. Betul. Ada komen? Drew.
daripada pejabat penerangan Kota Belud dia, dia bilang di sini menyatukan semua penduduk dunia tanpa mengira usia, bangsa, budaya, gender, agama, macam-macam lah. Betul. Semua Okey. tu yang termasuklah macam-macam tu betul. Betul. Sebab bola sepak ni sukan paling popular di dunia. Ianya berlangsung setiap 4 tahun. Betul seperti yang DJ Joy cakap tadi, berlangsung 4 tahun sekali. Dan juga sebenarnya perlawanan ini je kan disaksikan oleh berbilion-bilion orang yang ada di seluruh dunia ni. Berbilion, 3 bilion. Ya, 3 bilion. Kita pergi di negara kita Malaysia pun cerita ini, pergi di luar negara Jerman pun cerita ini, pergi di US pun cerita ini, semua. Okey. Lepas tu kan dia mewakili negara, bukan klub. Betul. Betul. Hai, DJ. Ini akulah si Drew Finas. Oh, hai Drew. Drew Finas. Okey, hai. Okey, kita tanya Drew. Dia pasukan mana? Drew, Negara mana dia? kalau edisi kali ni Drew pilih pasukan mana? Pasukan mana? Apa yang best bagi aku adalah Piala Dunia akan nampak Wonder Kid muncul lah. Betul, Wonder Kid betul. muncul. Kalau edisi yang 2022 Wonder Kid kita boleh bagi tahu Lamine Yamal lah kan, daripada Spain, 16 tahun. 16 tahun 16 tahun. Okey. Argentina. Oh, Argentina. Argentina. Siapa nak Argentina ni? Drew. Okey, mantap. Kita Argentina. Tengok, ada saya punya tim saya di sini, Argentina. Tadi siapa bagi tahu tu? Si Eddie kan bagi tahu tadi. Argentina akan kalah awal dia bilang. Oh, tak apa. Nanti saya tanya makhluk asing tu. Okey. Ada macam-macam aksi yang tidak disangka-sangka di Ya, betul. dunia. Menanduk kepala lawan, menggigit orang pun ada. Menanduk kepala lawan ni kalau tidak silap saya si Zidane. Masa tu Zidane menentang saya lupa sudah pasukan Prancis lawan apa tu. Dia mungkin dia agak berang ataupun marah dengan pasukan lawan tu. Okey. Di tengah pedang Zidane ni dia tanduk. Macam dia tanduk terus. Bukan tanduk bola. Jadi tanduk kepalanya, dada orang. Oh, dada orang. Itulah asyik apa ini. Betul. Prancis lawan Itali, betul. Okey. Prancis masa tu Prancis lawan Itali. Okey, kita tengok kan. Maksudnya cerita ni memang kita punya yang bersama-sama kita petang ini memang orang kata mengikuti betul Piala Dunia ni. Okey. Memang menjadi demam di seluruh dunia. Okey DJ, mungkin ada lagu ataupun ada lagi kita boleh share ataupun ada request lagu daripada penonton kita. Tapi sebelum kamu fikirkan lagu, mungkin kita boleh tanyalah siapa-siapa kita punya penonton, apa pandangan anda ataupun pandangan kamu lah kan, siapakah pemain terhebat Piala Dunia? Bila? Yang ini? Bukan, sepanjang zaman lah. Sepanjang zaman Sepanjang zaman. Pemain terhebat Piala Dunia sepanjang zaman. Cuba komen dulu. Pemain yang terhebat. menggigit tu Suarez. Ya, betul. Suarez menggigit. Ikut statistik kajian oleh Sport for Business, berdasarkan pembelian hak penyiaran bola sepak 3.5 bilion fans worldwide. Betul. Kita ada lebih daripada 3 bilion penonton ataupun yang menonton Piala Dunia. Piala Dunia ni. Betul. Memerang handsome. Apa lagi? Lagu Die Die. Okey. Kita dengar lagu dulu lah. Kita dengar lagu dulu. Kita dengar lagu dulu. You knew from the day you were born that here in this place you belong. You've been this brave all along. What broke you once made you strong. Die, die, eco, darling, let's go. Die, die, eco, darling, let's go. Come follow your desire. When there's a will, there's a way. You're the owner of that fire. No one can take it away. Sweat and blood to write your story. That is how you paved the way. You're about to
Now you got to believe, I believe, cause you know what it takes to be living my dream at the top of your game. Feel it, got everything you need it. Now bring it like you need it, just like you need it. Dale, olvídalo que vale, juega como tú sabes, como tú sabes. And it's just contagious, you know. And it never fails. No, no, No one's getting tired. I know. You got that fire. Hey, yo, keep me a little higher. Let's go, let's go, let's go. Hey, yo. Hey, yo. We've taken all that our hearts can hold, and we can't hold on to the past no more. From the dirt and the tears we may go, we are more than flesh and bones. All the highs and lows, all the tears and the pain. You've been there through it all, been through it all, just do it again. Now you got to believe, I believe, cause you know what it takes to be living my dream at the top of your game. Feel it, got everything you needed. Now bring it like you need it, just like you need it. Dale, olvídalo que vale. Juega como tú sabes, como tú sabes. Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo, Vive Iniesta, Beckham y Kaká. Messi, Mbappé, Salah, Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, US, England, Germany, France, South Africa, España, México, Japan, Korea, Netherlands. Oh, eh, oh, eh. Eh, oh, eh. Oh, eh, oh, eh. Eh, oh, eh. You from the day you were born, Here in this place, you belong. You've been disgraced all along. What broke you once made you strong. die, die, Kiko, darling, Ali, let's go, die, die, Kiko, darling, Ali, let's go, die, die, Kiko, darling, Ali, let's go, die, die, Kiko, darling, Ali, let's go. Okey, tu lagu daripada siapa tu? Shakira. Shakira dan juga. Burna Boy. Okey. Die. Die. Lagu official lagu untuk Piala Dunia kita. Edisi Okey. kita pada kali ini. Okey dia, nampaknya kita masa ni pun makin lama makin dekat. Betul. Kita kurang daripada 10 minit. Apa pun kita ucapkan terima kasih yang setia bersama-sama saya DJ Joy dan DJ di live TikTok kita. Oh, Di ramai, Japan Sabah ni. ramai yang mau request lagu Waka Waka. Okey, boleh. Enjoy nyanyi dia bilang. Saya nyanyi. Alah, kalau Waka saya Waka kau pulau okey, waka-waka. Okey, Okey. mungkinlah nantilah kita cari masa yang sesuai, okey. Saya nyanyilah kan. Di sini okey. Sebelum kita Ya, boleh. ke lagu Waka Waka itu lagu Okey. terakhir mungkin kita mau share lah. Okey. Tuan rumah. Tuan rumah yang dari tadi kita cakap pasal bola tapi kita tidak pun bagi tahu tuan rumah kita. tuan rumah. Siapakah tuan rumah kita? Edisi bola ya. World pada Cup World Cup 2026 ni. 2026 Okey. ni. Okey. Okey Abang Zul. Okey, mungkin kita pada jurung kalinya dalam sejarah FIFA sendiri Piala Dunia dianjurkan secara bersama oleh tiga buah negara guys. Tiga buah negara iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Dan kita kongsikan tadi pada tahun tadi pernah kita ulang kan. Saya buatnya 32 pasukan pada tahun 2022 tapi pada tahun ini seramai 48 pasukan yang bertanding ataupun mengikuti perlawanan ini. Dan juga dalam 48 pasukan tu kan sudah tentu ada pasukan ataupun negara yang pertama kalinya mengikuti ataupun negara mereka tersenarai untuk mengikuti World Cup ni Piala Dunia kita iaitu Uzbekistan, Jordan, Tanjung Verdi ataupun Cape Verde daripada benua Afrika dan juga Curacao. Tempat-tempat negara merupakan negara yang pertama kali mengikuti edisi Piala Dunia kita maksudnya yang ini. 4 negara tadi yang ini first time First time join. First time okey. Okey, mungkin ada di hujung-hujung kita punya rancangan ni kita punya
apa ni program kita ni apa? Ada boleh kita share-sharekan lagi DJ? Komen-komen daripada penonton setia kita yang bersama-sama live kita pada petang ini. Nyanyi dan gelek. Ha? DJ agak-agak siapa keeper terpaling for Piala Dunia dia bilang di sini. Okey, siapa agak je? Kalau bagi saya mungkin sudah tentu tim yang menang lah. Tim yang menang Oh. Sebab banyak yang hebat-hebat. Ya betul kan? Jerman punya keeper pun hebat, England punya keeper pun tidak kurang hebatnya. Okey, ada lagi je? Malaysia next World Cup join. Betul. Okey, insya-Allah. Kita berdoalah Kita doa. agar kita punya Malaysia Malaysia. team Sama-sama. akan sedaya upaya. Bersama-sama dalam Piala Dunia yang akan datang. Ya, betul. Sama-sama kita mendoakan. Kenapa Tanjung Verde boleh? Dan juga kenapa ini Curacao biarpun di belasa Jerman 7-1 diorang dapat join. Kenapa? Okay. Kenapa kan? Biarlah kena belasa, yang penting terjoin. Ya betul. Okey, mungkin ada lagi je untuk kita kongsikan. Kalau tak ada kita tanya soalan penutup lah. Okey. Soalan khas untuk semua yang bersama-sama live kita ini. Okey, soalannya ni kita punya ni je. Pada pandangan anda okey, ataupun pada ramalan okey. Ramalan anda, siapakah yang akan menjuarai Piala Dunia edisi 2026? Tapi sebelum kita menjawab tu, saya mau tanya DJ Joy. Tadi DJ Joy ada bagi tahu kenapa pilih Argentina. Nanti akan bagi tahu di hujung-hujung rancangan. Kenapa? Sebab Argentina dia menang kan betul kan? Betul ke? Betul kan? Saya yang ambil yang last. Siapa yang menang tu itulah tu kan. Betul ke tu? Betul kan? Okey. Okey, kita di sini daripada siapa ni? Si Del Prodels. Argentina. Wah, okey. Jerman. Okey. Spain daripada Dexter. Poli Sabah apa? Sabah FC ni. Okey. Okey, Brazil. Daripada Ahmad France. Argentina. Okey. Adakah kemenangan World Cup 2026 akan mengesahkan Lionel Messi sebagai GOAT yang tidak boleh dipertikaikan lagi? Sebenarnya ini sudah menjadi satu persoalan lah kepada seluruh dunia, bukan saja kepada kita di Malaysia. Siapakah sebenarnya GOAT? Dia boleh jadi Messi, boleh. Cristiano Ronaldo pun boleh jadi. Siapa lagi? Dua tu lah. Tapi kalau Argentina menang, mungkin itulah memperkuatkan lagi Lionel Messi ini sebagai GOAT. Argentina win back to back. Wow. Okay. Apa lagi dia? Japan. CR7. Japan. Okey. Sebelum pension dia tu CR7 CR7 ni kan dia punya umur sudah 41 tahun ni. 41 tahun 41 tahun. Kalau Messi 38 tahun. Masih lagi kuat, masih lagi main bola. Masih lagi mampu kan? Ya, adakah perlawanan terakhir diorang ni? Ada 3 orang. Satu Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Adakah ini adalah perlawanan terakhir lah. World Cup terakhir bagi orang. Mereka bertiga. Sama-sama kita tunggulah. Okey. Nampaknya kita sudah berada di penghujung. Okey, di penghujung rancangan kita. Apapun sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada semua kata yang daripada permulaan kita hinggalah ke akhir kita ni. Okey, bersama-sama dalam live kanal Misorita kita, edisi World Cup Piala Dunia bersama dengan DJ Ijoy dan juga DJ. Dan okey, seperti biasa kita akan berkudara lagi dalam kanal Misorita yang akan datang bersama DJ Titi ataupun DJ Mejo, okey, dengan topik-topik yang lebih menarik, topik-topik yang lain. Dan apa kata DJ, kita tinggalkan kepada semua dengan lagu penutup kita. Sekali lagi atas permintaan ramai kita akan pusingkan kembali lagu yang pernah dipopularkan oleh Shakira pada edisi 2010, iaitu Waka Waka.
favorite soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, Samina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Don't wanna feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sangalewa. Anawa, Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sangalewa. This time for Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie mama, one A to Z. My sister's all on my journey, biggie, biggie mama, from east to west. My tea, waka, waka, my waka, waka, my Sangin' since my Zimbabwe, yeah. 'Cause this is Africa. Samina, mina, Samina, mina, Samina, mina, Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sangalewa. Anawa, Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, Okey. Dengan kedengaran berakhirnya lagu itu tadi, maka berakhirlah sudah episod Kanau Misorita episod 32 ini dengan edisi World Cup Piala Dunia. Okey, boleh kita kongsikan dan marilah sama-sama je kita menjaga kesihatan sebab kita ni akan berjaga malam, jaga kesihatan, jaga diri, apa lagi je? Jaga mata. Jaga mata Okey, rehat yang secukupnya. Okey, apa pun kita enjoy dengan World Cup kita ni, Piala Dunia ini. Okey, kita tinggalkan dengan lagu tadi dan kita jumpa lagi di episod yang akan datang iaitu bersama dengan DJ Mejo Mejo ataupun DJ DJ Titi. Okey.